Hari ni abang nak buat mukbang kari kepala kambing. Wow. Wow. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mai dekat Pelangi 5 restoran Manji saya Mu. Bunyi kata dia ada menu baru saya Mu. Let's jom saya Mu. Ikut abang. Jom. Okey, saya Mu, ni lah kedai dia, Pelangi 5 restoran. Berlanjut Panji dah. Okey, saya Mu tengok tu perut dia tu. Memang betul-betul puas hati lah. Kalau kita tengok perut dia, kejadian perut dia tu memang kita tengok tu kecu dah Heliu. Okey, saya Mu, hari ni special. Dia ada buat menu baru. Saya Mu tengok kepala kambing penuh saya Mu, satu kuali besar. Okey, saya Mu tengok hari ni abang nak buat mukbang kari kepala kambing. Gapo nama ni kaya banyak molek ni? Ada belakang, giabok ada, perut ada, tulang rusuk ada. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni abang mai dekat Pelangi 5 restoran Panji. Saya Mu tengok kemoreh kombinasi abang ni memang betul-betul sempurna saya Mu. Suppose kalau saya Mu budu tak tala deh. Kita pecek dulu lado, kak bunyi lado. Kak bunyi lado. Lepas tu kita perlu hasil malu saya Mu. Okey, saya Mu boleh tengok sup giabok dia tu isi penuh saya Mu sup giabok dia. Puas hati saya Mu. Tu. Abang nak terlalu saya Mu, abang tak tahan dah. Bismillah. Wow, saya Mu tengok isi penuh. Sini pun ada lagi. Wow. Lembut mana daging dia. Jadi, kita buat kombinasi sempurna saya Mu. Abang tak tahan dah. Tengok daging dia tu lembut molek. Kita ambil daging sikit letak sini. Kita bubuh kuah ni saya Mu. Sup ni, kalau kita nak makan, dia kena banjir gitu saya Mu. Kita ambil pucuk terai sikit, cicah bodu letak sini. Lepas tu saya Mu, dia ada juga perut bakar. Saya Mu tengok kejadian perut bakar dia tu. Kita colek dengan sambal dia dulu saya Mu. Tengok barang tu. Bismillah. Ambil ni perut bakar saya Mu letak sini. Lepas tu saya Mu, dia juga ada daging bakar deh. Ambil daging bakar sikit saya Mu letak sini. Tengok kombinasi kita hari ni. Bismillah. Wow. Okey, saya Mu boleh tengok pula ni telur crunchy. Ambil sikit telur ni letak sini saya Mu. Sini pun ada ikan bekok. Saya Mu tengok ikan bekok dia. Crunchy yang bunyi. Saya Mu tengok isi dia tu. Ikan bekok tu tengok. Letak sini saya Mu. Ambil timbul batai sikit saya Mu. Cicah bodu letak sini. Saya Mu boleh tengok kombinasi kita hari ni tu. Perut bakar. Lagi bakar. Ikan bekok hari ni betul-betul kombinasi sempurna saya Mu. Giabok sikit letak sini saya Mu. Wow. Bila abang gabung semua ni dia jadi satu gabungan yang sempurna saya Mu. Memang jadi. Wow. Hancur lebu saya Mu. Menu hok abang duk tunggu-tunggu saya Mu tengok kari kepala kambing besar mana saya Mu tengok. Puas hati molek saya Mu. Saya Mu boleh tengok kepala kambing dia memang betul-betul besar saya Mu. Mu boleh tengok isi dia tu. Comelnya saya Mu tengok. Puas hati. Sedap oh. Wow. Kita mandi ke kepala kambing kita dulu saya Mu. Tengok tu. Comel kejadian pun. Wow. Okey, saya Mu tengok tu. Wow. Lidah dia saya Mu. Lidah saya Mu. Panas. Lidah saya Mu. Favorite abang. Bismillah. Wow. Kari dia sedap. Wow. Kari kepala kambing dia ni saya Mu. Last kali saya Mu, abang order lamb shank makan roti saya Mu. Kita ambil roti ni saya Mu. Kita ambil daging sikit.
Kita cicung dengan kuah dia. Tadi ya. Makan gini saya jadi. Lama dah tak makan kari dengan roti saya Wow. Tok lenseng dia memang betul-betul besar. Jatuh sosok saya nak kata puk mana bagi. Jatuh gitu lah bagi kamu. Daging lembut, kari dia sedap. Memang jadi saya Kita belah dengan roti mucino. Okey saya menu hok abe makan dekat Angin Lima restoran memang betul-betul kombinasi yang sempurna saya ni. Bagai boh.